Hai semua, saya Mat dan hari ni saya ada satu game dia lebih pada supermarket simulator yang bernama Inconveni. And this one masih dalam demo dan diceritakan dalam demo, diceritakan tentang prolog, tentang sebelum ni lah. Okay, sebelum kita start, kita layan dulu lagu ni. Okay, serius lagu ni sedap gila. Dia santai. Mungkin besar download dia punya ni, soundtrack dia. Okay, apa-apa jom kita try main tu. Ding. Ponky コンビニ店員の人生ってバラ色のわけがないと思われている。むしろ無色透明。正直私もそう思ってた。毎年夏にこの店に来るたびにどうしておばさんがこの店を続けるのか不思議に思っていた。あの時はまたここで過ごすことになるなんて全然思ってなかった。でも今年もこうしてここにいる。Okay, Makoto. Sekejap, sorry dia macam mana tadi. Hello, Ponky Convenience Store speaking. How can I help you? Makoto, there you are. I was starting to worry you won't answer. And Hina, it's you. But why are you still awake? It's almost 5 a.m. Oh, honey, I just couldn't help. It's your first shift all alone after all. How's your night going? You shouldn't worry. I've already placed some product on the shelf and now I'm taking a break to write in the notepad, just like you told me to. This someone absolutely wonderful. I can't wait to read all about your little escapades. I'm still not sure what I should put in there though. Oh, don't you worry. Just write in your heart. Remember, honesty is key. Other employees also have notepad like yours, but I mostly ask them to write down customer requests. That way they can always come back, open the notepad and check the notes. Maybe you could do that too. Yeah, I read that down. Things to do in my notepad as well. These notes might come in handy. Day shift workers always leave their notepad lying around. Take a look. Maybe you'll find something interesting there. By the way, since we're already speaking about the rascals, those sloppy kids probably left a ton of mess in the store again. If you need not notice that the shelves are empty or product are placed improperly, please make sure to fix it. As soon as you're done with everything, just flip the sign on the door to let customers know you're open. Restore the shelf and flip the sign on the front door to let customer in. Got it? Good. Okay, sweetheart. I won't take any more of your time. I'm sure there's a lot to do. If you have any question on what you need to do, just call me. I won't be asleep for another hour. Cik, lambatnya balik tidur. You can find my number on a business card next to the phone. Mana? Ni kot. Yeah, I can see. I will write down everything you mentioned in my notepad, so I won't forget. I'll call you if I need extra help. Anhina, bye-bye. Recollect, Freddy. Patang kaki. Bye-bye. Okay, first thing first. Jom kita tengok apa kita kena buat. Oh no. Baiknya. Phone number, note. Oh, ni phone number. Ni phone number Hina Hayakawa. Makcik dia tadi. So, nak show you pun. So, dia cerita tentang ni diary dia. Kenapa makcik ni masih kerja walaupun kedai. So, sekarang kita kena check produk kat store to place correctly. Storage shelf tu in the sale area. Lepas tu flip the sign. Boleh kot. Hai. Maka tu. Okay. Sebelum apa-apa, nampak art style dia serius cantik. Dan lagu dia sedap gila. Very satisfying, very chill. Satu sebab kenapa saya download game ni. First saya tengok trailer macam, uish, ni kena download. Okay, apa tadi? Cek ni. Ada chef. Pull out on your first shift alone. Please bring out more soda. I will guarantee you tomorrow will be so hot. We need everything. Okay, Hina.
Okay, I'll show good rhythm. So, 12 year, 12 tahun dah makcik. Boleh inspect. Wow, dia setiap ni boleh inspect Interesting. Okay. So, kita take gedek. Boleh ambil kat sini ke? Ya. Okay, kita saya satu. Ini adalah kita punya Monkey Ponky. Ya. Mana nak letak? Okay, sini. No, bawah. Okay, put. Settle. Nampak. Tapi satu benda yang saya tak expect adalah dia untuk apa ni? Ada voice acting Jepun je. Tu saya tak expect. Apa ni? Perempuan anime. Sedap aiskrim. Game ni serius cantik. Oh no, tak boleh. Game ni serius cantik. Nampak dia punya art style dia cantik. Ada kucing. Boleh buka ke? Restroom. Aha, a secret place. Okay. By the way, game ni agak interesting lah. Dia macam serius cantik. Macam banyak benda boleh buat. Sebab most game dia macam dia menggunakan apa nama kita panggil apa nama dia dia panggil model yang dah ada free model macam gitulah. Contoh kalau you guys tengok macam game macam Supermarket Simulator dalam TCG semua benda, kalau kau tengok bentuk dia macam nak sama. Dia punya style, dia punya mekanik dia punya art style dia, character design semua dah nak sama. Sebelum ni place product on the story on shelf in this area. Angkat semua lah. Sama balik. Basically semua macam dah nak sama tu sebab dia orang ambil semuanya daripada daripada benda-benda free. Macam gitulah. Dia free dia ambil, boleh pakai. Macam game ni saya tengok macam dia orang buat art style dia sendiri, dia orang design sendiri, dia punya karakter dia. Tu yang nampak cantik. So baloi lah kalau nanti kalau dia orang buat full release, saya akan main lah. Tengok baru main sekejap dah high praise lah. Sekejap, ni tak mana ni? Stay area. Oh, kita boleh letak kat bawah. Interesting. Agak letak mana? Hello, Dika, boleh berlari? Tak boleh. Tak boleh pun lari. Harap letak mana? Kat lantai lah. Ada invoice. Tak faham bahasa Jepun. Maaf cik. Sekejap, beli impact. Ramen. Okay, ambil. Tak dah. Shirakdo noodle curry. So ni basically ni ada prequel dia sebelum starting pada semua benda. Nanti kalau dia full release dia akan cerita lagi lebih lagi lah apa dia buat setiap hari. Sebab sekarang ni dia just part timer dekat kedai ni. Mana letak Maggi? Ramen? Letak mana ramen? Ini kawasan ramen? Ya betul tu cik. Ini kawasan ramen. Okay. Pop. Penuh dah. Pop. Alamak. Ambil balik. Kau ambil. Satu. Produk. Oh, ni putih. Ada lagi ke? Banyak lagi. Ni dah penuh. No. Apa yang ada ni? Banyak lagi je. Takut. Kalau letak sini lah. Okay, settle. Kita dah keluarkan semua benda, betul tak? Okay. Sikit. Oh, putih. Tak payah kot. Hai, Kokeshi doll. Akul ni. Cepat orang kata, cepat. Nampak interesting. Okay. Excited customer. Cepat. Yeay, buka. Wow. Sejuknya. Okay dah. Ni macam Family Mart lah. Shit.
Ada polisi kat sini. Yelah, game ni macam banyak gila benda. Alamak, tutup dia. Apa ni? Ini banyak gila benda nampak. Hai. Hai cik. Tak sejuk ke? Good evening and welcome to our store. Feel free to ask me if you need any help. Good evening to you too, young lady. I will, thank you. You're new here, aren't you? Yet. Your face seems so familiar. As if you always work here. Yeah, I get that a lot. You see, I'm helping my aunt here with the store. I just started working here today, but the new semester is about to start, so I will be moving back home. It's actually my only week at the store. Oh, I see. So you're helping your auntie out. Good for you. Very good. Wait a minute. Doesn't mean your auntie is the old woman who ran this place? Yes, it's her. Hey. Na. Could you please not tell her that I came here? Why? Why not? Is there a reason why? Okay. Baiklah pakcik. Baiklah chief. Dah macam chief Boleh borak ke? Tak borak. Kerja. Boleh zoom. Uish, mangga. Ni mangga zaman dulu Ni kita boleh tengok dia beli apa. Hai cik, beli apa? Bawa tu mangga. Kenal semua ni. Boleh. Break ni. Siapa letak? Tak tahu cik. Saya first day kerja sini. Interesting dia ni. Memang karakter ni dia akan berjalan. Jalan dia pilih barang. Interesting. Banyaknya. Setiap barang ni ada dia punya story sendiri. Ada macam, tengok dia macam ada buat description lagi. Dia perlu pusing. Design dia ada. Dia cantik. Ice cream. Cakap apa pakcik? Kau cakap apa? Dah ke? Banyaknya kau beli. Itu ni macam family mart lah. Macam wah. Family mart beku. Emang beku. Memang pakai sweater je. Pakcik. Nyong. Tengok anime ni pakcik kan. Pakcik. You need someone to talk lah. Pakcik, ada apa-apa masalah? Ya. Mimi. Okey, tak nak kada. Biasalah cik. Kucing. Hypoallergenic cat food. Tak nampak. Okey. Green pea formula hypogenic. Okey. Ya, cik. Ya, sebelum tu. Boleh. Hypoallergenic cat food. Okey, hypoallergenic cat food. Anjing. Ni ke? Expect. What's your cat? Tak ada pula hypoallergenic. Sekejap dia katakan. Sekejap. Infused fantasy seafood. Boleh fix. Bawa tu pandang depan. Less selective protein for hypo. Masa hypogenic? Pakcik, pakcik. Saya mikir sekejap. Masa untuk Google. Basically hypoallergenic ni boleh kata benda yang tidak akan bagi apa ni? Tidak bagi alergi, naikkan alergi. Macam mana tak tahu. Ya, sabar pakcik. Basically lagi happy. Ni dia ada tulis green pea formula. Ni ada hypoallergenic. Rasa tak perasan ke apa tadi? Okey. Nah pakcik. Nah. Kotak saya bagi. Ni bakul ke? Magic bakul. Ni ke pakcik? Ya. Basically dia dalam game ni customer akan minta pendapat kita lah untuk apa, untuk macam barang apa. Interesting ke? Okay. Sama-sama pakcik.
Okay, salah kat Mimi. Aduh, tak masuk. Dapat Okay. Oh, kita kena susun juga Get food on the top. Okay. The holiest of holy place in the store. Okay. Kunci, masuk. Ke sayur. Dia kasih rotate. Macam nak scan ni? Oh, dia scan kat atas. Jadi, beep. Mana benda tu? Beep. Interesting je game ni. Ya, betul tu pakcik. Okay, kita dapat semua. Total price adalah 10.50. Count. Canje sekejap. 50 tu 50 sen ke 50? Apa ni ke? Oh, betul lah. Nah. Terima Arigatou gozaimasu. Pakcik jangan tenung lama pakcik. Alah, ingat kita kena susun ni makanan. Okay. Ada makanan kucing sepanjang masa. Okay ke pakcik? Kenapa? You beli away from my sign. Nak bagi tahu benda tu, check out lah. Kesian orang tua ni, walaupun kita menipu. Check out lah. Okay, sini pakcik. Tomorrow boleh jadi amazing. Tomorrow boleh jadi jahanam. Tapi siapa kisah? Boleh kata game ni kita kena jadi tu lah. Apa ni, consultant juga. Ya pakcik. Terima kasih. Tapi depressed. Tak payah stress pakcik. Okay, bye-bye. Interesting, game ni macam banyak gila dia punya tu. Kena buat tu, buat ni. Tapi dia macam very in-depth lah game ni. Pakcik, hati-hati pakcik. Sekejap pakcik, tak ada payung ke? Tengok langit. Apa hujan pakcik? Wow. Air datang dari mana awal? Wah. Pakcik, kau doa apa pakcik? 雨降る夜勤がやっと終わって夏の儚い花火のように消えていく。とあるお客さんが私に悩みを打ち明けてくれて心を通わせることができた気がする。そして明日に備えて開店準備ができた。確かにコンビニ店員の人生はバラ色ではない。でもこうして夜にあった出来事を書いているとちょっとした喜びが胸に湧き上がってくるのを感じる。繰り返し棚に商品を補充したり接客をしたりするこの仕事にはある種の特別な魅力がある。冷蔵庫の稼働音がブーンと静かにリズムを刻んだ。コンビニの仕事には思っていた以上の何かがあるような気がしてきた。まるでまだ見つかっていない秘密の材料があるみたい。そんなものが本当にあるかどうかはわからない。でも一つだけ言えるのは私はそれを見つけたいって思ってるってこと。 Lah, sekejap. Ke dah habis dah? Habis dah ke demo? Okay, sampai situ je demo. Pendeknya demo ni. Tapi serious best. Dia punya story. Dia sebab game ni lebih pada story rich lah. Dia macam, ya lah, kalau you guys pernah kerja dekat macam dekat retail, macam gitu lah. Customer datang, mana yang dah rapat, you guys boleh borak dengan dia. Semua benda tu macam gitulah. Tapi game ni serius, santai, cantik. Dan ni buat daripada ni company Naga Industry Incorporated. So memang kalau Jepun buat memang very detail lah game dia.
Tengok macam tadi, setiap item boleh ada inspect, boleh check dia, ada harga dia, ada design dia sendiri. Dia cantik, sound dia pun sedap, very relaxing. Dia punya art style pun cantik. Serius, saya minat ni game ni. So nanti kalau dia ada keluarkan full release, saya akan main lagi sekali lah. Okay, minta maaf semua sebab saya pun tak sangka ni sangat pendek. Tapi harap korang semua enjoy lah game ni. Okay, terima kasih semua sebab sudi melepak di video ni. Dan sila like dan komen lah kalau korang minat ke game-game macam ni, ataupun ada nak suggest game-game lain, boleh ke? Silakan. Okay, lagi sekali terima kasih dan bye bye.